Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Amirul Arif dari Dihat1 TV Channel. Hari ini pada tanggal 24 April 2025, SMK Darul Mahad 1 dan semua sekolah di seluruh Malaysia telah mengadakan majlis penyerahan keputusan slip SPM 2024-2025. Jadi, mari kita saksikan bagaimana majlis yang penuh bermakna pada hari ini berlangsung. Kepada anak-anak SPM 2024, memang kamu berjaya membuktikan bahawa memang kamu boleh, dan hasil usaha keras dan seperti yang sentiasa cikgu sebutkan, Allah tak pernah mensia-siakan hasil usaha keras siapa pun kamu. Okey. Jadi sebelum cikgu nak tutup laporan dan juga analisis yang cikgu sampaikan, izinkan saya, para ibu dan ayah, memberi pesanan yang terakhir kepada anak-anak saya 112 orang akhir pelajar pelajar SPM 2024. SPM adalah permulaan kepada langkah masa hadapan kamu. Kamu kena pegang kepada itu. Jadi, sentiasalah pandang ke hadapan. Okey, ambillah apa yang kamu telah pelajari semasa di sekolah menengah sebagai satu pengalaman yang berharga, sebab kamu nanti akan berjuang lebih hebat dan banyak lagi cabaran di luar sana. Kepada ibu dan ayah, untuk makluman para ibu dan ayah sekalian, yang sangat saya rasa terharu sangat-sangat sebab anak-anak ini daripada mereka mula masuk ke tingkatan 5 sampailah hari terakhir mereka mengambil SPM 2024, cikgu-cikgu tidak pernah tinggalkan mereka. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok pada hari-hari SPM dijalankan, setiap hari sebelum anak-anak melangkah masuk, selepas anak-anak keluar dari dewan, tak kira sama ada peperiksaan dijalankan pagi atau dilaksanakan sebelah petang, cikgu-cikgu tidak meninggalkan anak-anak ini. Jadi saya rasa selain daripada kita patut berbangga dengan hasil kerja keras mereka, anak-anak kita ini anda telah berjaya mencapai apa yang mereka harapkan. Jadi saya rasa wajarlah untuk kita bagi tepukan yang sangat gemuruh kepada cikgu-cikgu saya. Semuanya teruja pada pagi tadi bila keputusan diumumkan. Jadi ini menunjukkan tuan-tuan bahawa walau siapa pun anak-anak ini, di kelas mana pun mereka berada, kami cikgu-cikgu menerima mereka seadanya. Terima kasih kepada ibu dan ayah yang pada saya telah memberikan sokongan kepada saya, kepada cikgu-cikgu saya daripada awal kami berjuang untuk anak-anak ini sampailah pada hari ini.
Jadi saya sebagai pengetua mengambil kesempatan sekali lagi untuk ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua. Juga kepada anak-anak sekali lagi cikgu pesan, okey, jagalah diri masing-masing. Berjuang nanti lebih hebat daripada apa yang kamu berjuang semasa kamu mengambil SPM, dan cikgu akan terus mendoakan semoga kamu akan berjaya di luar sana.
Assalamualaikum dan hai, saya Iqbal Ramadan, wartawan di Hype One TV Channel. Assalamualaikum, saya Nur Arisa dari di Hype One TV Channel. Assalamualaikum, saya Nur Faradania dari di Hype One TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Alia dari di Hype One TV Channel. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Muiz Beso daripada kelas 5 Everest, batch 07. Bersama dengan saya pada hari ini, saudara Sama Ufai dan saudara Syazul Iqbal. Sebelum saya menanyakan beberapa soalan, saya ingin mengucapkan tahniah atas keputusan SPM yang telah diterima. Assalamualaikum, saya Raihana binti Muhammad Syukri. Bersama saya sekarang dua saudari yang mengambil slip keputusan SPM. Bolehkah saudari berdua perkenalkan nama masing-masing? Nama saya Khaira Kristina binti Muhammad Faizal. Saya Masya Azhara binti Muhazir. Saya amat bersyukurlah kepada Allah sebab dah bagi satu kegembiraan, kebahagiaan pada hari keputusan SPM ni. Okey, pada awalnya saya sangat gembira dan juga teruja sebab setelah apa yang saya semak, ianya sangat memuaskan dan sangat berpuas hatilah. Ibu bapa saya juga bangga dengan apa yang saya perolehi. Alhamdulillah. Itu saja. Baiklah, saudara pula. Saya amat terkejut pada awalnya dan juga saya sedih lah sebab saya punya harapan taklah setinggi mana pun, tapi walaupun bagaimana result saya pun, saya dapat result yang terbaik yang dapat membanggakan kedua ibu bapa saya, dan juga saya rasa saya punya berusaha tu telah dapat diganjarkan oleh Allah Taala kerana saya telah betul-betul berusaha untuk mendapatkan result yang saya nak. Okay, kalau saya memang sangatlah berbeza dengan apa saya bayangkan sebab result saya untuk SPM 2024 pada kali ini memang lebih baik dari sebelum ni. Saudari pula? Kalau saya pula sama juga, memang tak jangka dapat keputusan yang dapat hari ni lah. Pertama sekali saya tak jangkakan benda ni sebab ekspektasi saya untuk result SPM ni sangat tinggi. Jadi saya rasa macam bila kita tak dapat capai apa yang kita nak tu, mungkin dia agak kecewa sikit. Tapi saya tetap bersyukur sebab result SPM saya tahun ni dia lebih baik berbanding dengan result percubaan SPM tahun lepas. Bagi saya selepas saya sebelum ambil result SPM, memang saya yakin yang lepas habis SPM memang saya akan nak sambung belajar kerana impian saya ingin menjadi seorang doktor. Jadi bagi saya selepas SPM ni saya mungkin akan mohon asasi IPT, masuk IPT, dan saya akan sambung belajar bahagian perubatan. Tetapi sebelum dapat keputusan daripada pihak IPT, mungkin saya akan bekerja sambilan dulu untuk mengumpul duit untuk kegunaan masa-masa di IPT nanti. Itu saja. Kalau saya, insya-Allah kalau ada rezeki, ada peluang, insya-Allah saya akan sambung belajar supaya saya dapat capai cita-cita saya pada masa depan. Saudari pula? Saya pula nak sambung pelajaran di IPG ataupun institut-institut yang lain agar dapat masa depan yang cerah juga. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak mengundang senyuman. Keputusan SPM telah pun diumumkan. Jangan berhenti, teruskan perjuangan. Demikian sudah majlis slip keputusan SPM bagi sesi 2024 dan 2025 pada tahun ini. Tahniah kepada semua penerima atas keputusan masing-masing. Ini barulah permulaan. Teruskan usaha dan kejar impian anda. Sekian sahaja daripada kami semua. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.